Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nur Anis Izzati. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan 2 untuk subjek BMMB 3223 bagi iaitu pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Iaitu saya akan membentangkan bahan bantu belajar. Jadi, berikut merupakan ahli kumpulan saya iaitu Nabiha binti Muhammad Khairul Anwar, Munirah binti Khalib dan saya Nurfarisa Dayana binti Fauzi. Okey, jadi baik untuk pengenalan, bahan bantu belajar iaitu BBB merujuk kepada segala bentuk alat, bahan media atau sumber yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi membantu murid memahami sesuatu isi pelajaran dengan lebih jelas, cepat dan berkesan. BBB juga berfungsi sebagai perantara antara guru dengan murid supaya penyampaian menjadi lebih sistematik dan mudah difahami. Secara lebih mendalam, BBB bukan sahaja membantu guru menyampaikan maklumat tetapi juga merangsang minat, perhatian dan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Apabila murid dapat melihat, mendengar atau menyentuh sesuatu bahan, mereka akan lebih mudah mengaitkan pengalaman tersebut dengan isi pelajaran dan seterusnya meningkatkan kefahaman dan daya ingatan murid. Selain itu, BBB juga penting dalam menyokong pendekatan pedagogi berbeza iaitu memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap kebolehan yang berlainan seperti aras rendah, sederhana dan tinggi. Contohnya, murid lemah mungkin memerlukan gambar atau bahan konkret, manakala murid cemerlang boleh menggunakan bahan digital atau aktiviti interaktif. Okey, berikut merupakan rancangan pengajaran harian yang kami telah sediakan iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu tarikh 23 Mac 2026, masa 9 hingga 10 pagi iaitu selama 1 jam, kelas 5 Cempaka dan bilangan murid 25 orang. Tema yang kami buat iaitu berdasarkan buku teks iaitu keselamatan dan tajuknya ialah keselamatan di jalan raya. Dan kemahiran atau fokus yang kami fokuskan untuk tajuk ni ialah kemahiran menulis. Okey, jadi antara pengetahuan sedia ada yang murid ada ialah yang pertama, murid memahami kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. Dan yang kedua, murid mengetahui beberapa punca kemalangan seperti memandu, laju dan cuai. Dan yang ketiga, murid mempunyai pengetahuan asas kosakata berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Okey, baiklah. Untuk standard kandungan pula, kami memilih standard kandungan 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan juga ayat yang bermakna. Bagi standard pembelajaran, kami memilih 3.21 iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif pembelajaran ini kami menetapkan supaya murid itu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 perenggan karangan pendek berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada bahan digital. Yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 punca kemalangan jalan raya secara lisan berdasarkan aktiviti sumbangan di Padlet dengan betul. Dan yang terakhir adalah diharapkan murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan ejaan dan kosakata berkaitan keselamatan jalan raya dengan tepat melalui aktiviti kuis word wall. Okey, jadi seterusnya antara kriteria kejayaan yang murid ada, yang murid akan peroleh dalam selepas belajar ialah yang pertama, murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 punca kemalangan jalan raya dengan betul semasa aktiviti sumbang saran. Yang kedua, murid boleh menghasilkan satu draft karangan pendek yang mengandungi isi yang relevan yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Yang ketiga, murid boleh menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan kuis ejaan dan kosakata dengan betul. Dan yang terakhir, murid boleh memberikan satu refleksi ringkas tentang kepentingan keselamatan jalan raya di akhir pembelajaran. Okey, seterusnya untuk pendekatan strategi ataupun kaedah dan juga teknik. Untuk pendekatan, kami menggunakan pendekatan berpusatkan murid, konstruktivisme dan juga pendekatan LEAR iaitu Language Experiential Approach. Bagi strategi pula, kami menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif dan juga pembelajaran berasaskan TMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kaedah pula, kami menggunakan kaedah perbincangan ataupun sumbang saran, latih tubi
dan juga penulisan berpandu. Dan yang terakhir bagi teknik, iaitu kami menggunakan teknik soal jawab antara murid, penerangan dan juga penggunaan peta minda. Baiklah, mari kita pergi kepada bahagian seterusnya. Pentaksiran bagi PDP ini dijalankan secara formatif melalui pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Guru menilai pelibatan murid dalam aktiviti sumbangsaran di aplikasi Padlet, hasil penulisan karangan pendek serta pencapaian dalam kuis WordWall bagi melihat tahap penguasaan kemahiran menulis dan kefahaman kosakata murid terhadap sesi pembelajaran tersebut. Dari aspek penerapan nilai pula, murid didedahkan kepada beberapa nilai seperti patuh peraturan, bertanggungjawab, berhati-hati, disiplin, prihatin dan kerjasama, khususnya dalam konteks keselamatan jalan raya. Jadi kesimpulannya, PDP ini bukan sahaja menekankan aspek akademik, malah membentuk sasian murid yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Bagi alat bahan bantu mengajar pula, kami menggunakan 7 jenis, iaitu yang pertama, video daripada YouTube, komputer riba, LCD projector, tempat penulisan digital iaitu Canva, Padlet, WordWall dan juga Mentimeter. Manakala seni dalam pendidikan pula ialah seni dalam pendidikan seni visual, di mana kita boleh lihat murid menggunakan idea kreatif mereka untuk menghias hasil penulisan mereka menggunakan grafik-grafik mengikut tema, iaitu tema keselamatan jalan raya. Baiklah, ini merupakan bagi fasa induksi. Saya memulakan sesi dengan tayangan video situasi bahaya di jalan raya melalui slide Canva. Video ini saya letakkan pautannya daripada YouTube. Jadi langkah ini diambil untuk merangsang pengetahuan sedia ada murid dan menarik minat mereka secara visual serta mata. Jadi video ini hanya berdurasi 1 minit, tidak terlalu panjang untuk murid kekal fokus melihat video tersebut. Jadi selepas murid menonton video yang telah disediakan, respon murid akan dikumpul secara interaktif melalui aplikasi Mentimeter. Penggunaan alat ini membolehkan guru melakukan pentaksiran bilik darjah secara formatif. Melalui paparan kata kunci yang muncul, guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman awal murid sebelum beralih ke aktiviti membina draft yang lebih kompleks. Jadi QR code yang saya sediakan ni, murid akan scan QR tersebut dan akan menjawab soalan yang ditanya. Soalan tersebut adalah berkaitan dengan video yang telah ditunjukkan. Dan nanti saya akan sertakan video cara penggunaan QR yang menggunakan aplikasi Mentimeter ini. Okay, itu adalah untuk fasa set induksi yang akan berlangsung selama 5 minit. Okay, baiklah, yang seterusnya adalah langkah 1 untuk jom bina idea. Okay, langkah 1 ini saya memberi nama stesen draft kreatif. Guru memfokuskan kepada pedagogi terbeza. Memandangkan tahap keupayaan dalam murid itu berbeza-beza, saya telah menyediakan tugasan Padlet yang dibahagikan kepada 3 aras. Yang pertama adalah kumpulan aras rendah yang berwarna kuning ni. Guru memberikan sokongan awal melalui teknik isi tempat kosong untuk membantu murid membina struktur ayat yang betul. Saya akan tekan kat sini. Jadi kat sini saya telah sertakan link, pautan link. Jadi murid hanya perlu tekan sahaja kepada link. Okay. Dan dia akan terus pergi kepada Padlet. Okay, jadi kat sini, yang ini adalah untuk murid aras rendah. Yang warna biru ini untuk murid aras sederhana. Yang hijau ni untuk murid aras tinggi. Jadi untuk aras sederhana tadi, murid akan menggunakan teknik isi tempat kosong lah. Mereka akan memilih pilihan jawapan yang betul. Okey, yang kedua adalah murid aras sederhana. Murid perlu membina ayat draft sendiri berdasarkan gambar rancangan yang dipaparkan. Jadi saya telah sediakan 2 gambar rancangan. Satu gambar lampu isyarat, lagi satu gambar melintas. Jadi murid perlu mengeluarkan idea membina draft untuk yang bersesuaian dengan gambar rancangan tersebut. Yang ketiga adalah murid aras tinggi. Murid aras tinggi ni mereka dicabar untuk memberikan pendapat tentang isu penguasaan jalan raya. Ini merupakan elemen kebat yang diselitkan dalam aktiviti penulisan. Jadi kat sini kita boleh tengok
murid diminta untuk memberikan huraian menggunakan teknik imbaku, iaitu isi, mengapa, bagaimana, kesan dan penutup. Soalannya, pada pendapat kumpulan anda, adakah saman yang tinggi mampu mendidik pemandu supaya lebih berdisiplin? Berikan alasan anda. Okey. Penggunaan Padlet sebagai bahan bantu belajar digital sangat membantu kerana ia berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial. Murid dapat berkolaborasi dan melihat hasil kerja rakan sebaya, manakala guru berperanan sebagai pemudah cara ataupun fasilitator yang memantau perkembangan murid secara langsung. Jadi, integrasi teknologi dalam penghasilan produk ini membuktikan bahawa kemahiran menulis boleh dilaksanakan dengan lebih dinamik dan bermakna. Sekarang ni, saya akan serahkan kepada rakan seterusnya untuk menerangkan bahagian mereka. Jadi itu sahaja daripada saya, Nabiha binti Muhammad Kairul Anwar. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ke langkah yang kedua, iaitu yang diberi nama Jom Jadi Penulis. Okey, baiklah. Fokus utama pada langkah 2 ini adalah untuk menukarkan draft idea murid itu, idea yang utama mereka tadi, kepada hasil penulisan karangan pendek sebanyak 3 perenggan. Hal ini adalah ingin selari dengan objektif yang telah ditetapkan pada pembelajaran hari tersebut. Jadi, pada langkah kedua ini, satu aktiviti telah dicipta, iaitu aktiviti menggunakan template penulisan digital di mana murid itu akan mengakses pautan yang telah disediakan dan masuk dan melakukan aktiviti yang telah disediakan. Aktiviti-aktiviti yang telah disediakan adalah mengikut aras daripada aras yang rendah sehingga ke aras yang tinggi. Dan setiap murid itu akan dibahagikan kumpulan mengikut kesesuaian aras-aras dan diletakkan sebagai tagging mengikut warna masing-masing. Seperti warna kuning adalah zon aras rendah, warna biru adalah zon aras sederhana, dan yang terakhir adalah aras tinggi, zon yang berwarna hijau. Baiklah, murid akan dibawa ke pautan link template penulisan digital di mana murid akan menemukan muka hadapan seperti begini, dan seterusnya akan dimulakan dengan aras yang rendah, iaitu zon yang berwarna kuning. Murid disediakan dengan satu karangan dengan teks yang kosong. Murid hanya perlu memilih kosakata tematik yang tepat bagi melengkapkan karangan, sekaligus melatih mereka untuk membina keyakinan dalam menulis ayat yang lengkap. Okey, seterusnya ke zon sederhana, iaitu zon yang berwarna biru, iaitu saya menyediakan kotak struktur berperingkat, iaitu ada pendahuluan, isi dan juga penutup, dan juga menyediakan poin-poin yang penting dan juga stimulus gambar kemalangan jalan raya. Jadi dari situ murid perlu menggabungkan isi-isi tersebut menjadi satu ayat lengkap dengan bantuan kotak-kotak yang telah disediakan. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir adalah zon yang berwarna hijau, iaitu zon kebat, iaitu murid perlu menghasilkan karangan pendek 3 perenggan dengan menggunakan teknik mengapa, bagaimana bagi mengembangkan isi mereka. Mereka perlu menggunakan ayat-ayat yang telah diberikan dan mengaitkan dengan stimulus yang telah diletakkan. Dan murid juga perlu memasukkan sekurang-kurangnya satu nilai murni ataupun peribahasa yang sesuai. Okey, baiklah. Sambil mereka menaim itu, mereka juga boleh mengintegrasikan seni dalam pendidikan dengan menghias slide mereka itu dengan menggunakan elemen-elemen grafik seperti dalam tema, iaitu kemalangan jalan raya. Saya sebagai guru akan membuat rondaan dan memberikan maklum balas ataupun menegur akan kesalahan-kesalahan ayat mereka secara langsung tanpa perlu tunggu mereka selesai. Dan akhir sekali adalah murid akan melakukan peer editing, iaitu di mana murid itu memberikan penilaian dan juga stiker sebagai penghargaan kepada rakan mereka terhadap hasil kerja rakan-rakan yang lain. Dan langkah ini dilihat sebagai satu langkah yang mempunyai nilai kolaborasi dan
dan seterusnya dapat memupuk literasi digital, dan juga yang paling utama adalah dapat mengasah bakat mereka dalam menulis karangan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Okey, jadi seterusnya langkah yang saya buat ialah langkah yang ketiga, iaitu saya membuat aktiviti kuis kosakata dan ejaan. Jadi yang pertama, guru akan memulakan aktiviti dengan memperkenalkan kuis ejaan dan kosakata menggunakan aplikasi Woodward. Seterusnya, yang kedua, murid menjawab soalan kuis sama ada secara individu ataupun berkumpulan tentang kosakata yang berkaitan keselamatan jalan raya. Dan yang ketiga, guru akan memantau jawapan murid dan memberikan bimbingan secara segera jika terdapat kesilapan. Dan yang keempat, guru akan menjelaskan jawapan yang betul serta membetulkan kesalahan ejaan yang dibuat oleh murid. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk main kuis. Okey, jadi yang ni ialah contoh kuis yang saya buat. Okey, soalan yang pertama ialah pilih ejaan yang betul. Jadi murid akan menjawab soalan ni, murid kena pilih jawab ejaan yang betul. Jadi yang pertama jawapannya ialah kemalangan. Okey, seterusnya pilih ejaan yang betul juga, jawapannya ni. Okey, jadi saya ada buat 10 soalan, dan soalan yang ada 2 jenis soalan, iaitu pilih ejaan yang betul dan yang kedua maksud kosakata. Macam contoh soalan yang keempat, apakah maksud melintas? Jawapannya bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Okey, jadi murid akan menjawab dan mengumpul markah berdasarkan soalan yang dijawab dengan betul. Kalau sekiranya murid mendapat markah yang tinggi, guru akan memberi pujian ataupun guru juga boleh memberikan hadiah. Dan hadiah macam-macam, macam contohnya macam hadiah berbentuk barang ke, ataupun guru boleh memberikan hadiah macam kumpul bintang. Kalau siapa dapat stiker bintang paling banyak, murid tu akan dapat hadiah, kumpul banyak-banyak. Tapi kalau ada murid yang mendapat markah rendah dalam kuis ni, guru boleh membimbing murid tersebut dengan macam guru boleh bagi jawapan yang betul. Lepas tu guru dapat tahulah kenapa murid tu salah jawab soalan tu. Lepas tu guru boleh bimbing tersebut supaya murid tu tahu. Jadi itu sahaja untuk kuis. Okey, jadi antara kelebihan kuis yang saya buat ini ialah yang pertama ialah kuis ini sesuai dijalankan pada langkah 3 kerana ia berfungsi sebagai aktiviti pengukuhan. Selepas murid mendraft penulisan macam dekat langkah yang kedua, dan seterusnya kuis ini juga membantu murid mengenal pasti dan membetulkan kesalahan ejaan yang terdapat dalam karangan mereka. Dan yang ketiga, ia meningkatkan penguasaan kosakata yang berkaitan dengan tema keselamatan jalan raya. Dan kuis ini dia menyokong standard pembelajaran iaitu 3.3.1, iaitu dengan membantu murid memperkemas hasil penulisan. Dan yang ketiga, aktiviti berbentuk kuis menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan menyeronokkan. Okey, jadi itu sahaja untuk langkah yang ketiga. Okey, seterusnya ialah penutup dan refleksi. Okey, jadi yang pertama, guru akan meminta murid berkongsi pendapat tentang apa yang telah mereka pelajari mengenai keselamatan jalan raya melalui aplikasi Mentimeter. Dan yang kedua, murid menulis 1 atau 2 ayat refleksi tentang kepentingan mematuhi peraturan
peraturan jalan raya dan keselamatan diri. Dan yang ketiga, guru membimbing murid untuk mengaitkan pengalaman pembelajaran dengan situasi sebenar di jalan raya. Dan yang terakhir, guru akan memberi pujian dan maklum balas terhadap sumbangan refleksi murid untuk menggalakkan kesedaran dan nilai bertanggungjawab. Jadi ini merupakan kod QR yang murid boleh scan untuk pergi ke pautan Mentimeter dan pada akhir pembelajaran, guru akan meminta murid menyatakan refleksi mereka apa yang telah mereka pelajari melalui aplikasi tersebut. Okey, jadi ini ialah contohnya. Okey, jadi bila murid dah scan QR tu, ini yang akan keluar, iaitu apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey, jadi contohnya murid boleh tulis melalui aktiviti kuis kosakata dan ejaan, saya dapat menambah perbendaharaan kata serta memperbaiki ejaan dengan lebih tepat. Ataupun murid boleh tulis jenis refleksi yang lain, apa yang mereka dapat. Ataupun kalau contohnya murid tu dia tak faham ke, dia tak faham tentang apa yang dia belajar, dia boleh nyatakan juga dekat dalam refleksi ni supaya guru akan tengok, guru akan baca dan guru akan bimbing murid tersebut. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk saya punya part. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja daripada kami. Ini merupakan penutup BBB kami. Jadi ini merupakan salah satu contoh pujian yang perlu diberikan daripada seorang guru kepada anak murid. Tahniah, anda semua hero jalan raya.